So ini kepandaian kita letak tapak tangan. So whether you nak letak macam ni push semua, angkat sikit bagi tapak tangan tu pergi. Ini itu benda yang boleh di upgrade masing-masing lah. Memang nak gini oi. Betul sana. Sangat cantik. Sedap ni bang. Dia terapung. Terapung dia. Okey. Boleh Yang sakit sangat belah sini Bertekan macam itu baru berasa dada. Baru rasa. Yes. Tapi dada kiri lah. Baru kiri, dada kiri. Yalah. Ni. Tak rasa pula. Tak rasa. Dah sini okey? Kurang rasa? Kurang rasa. Ini? Ini berasa. Berasa sama mana? Ini berasa sampai ke dada lah. Sampai dada? Dalam dada. Dalam. Ini? Ini tapak kaki, tapak jari, tapak tangan. Rasa dalam sikit. Tadi sumbat? Tadi tak berasa. Ini dah berasa sikit. Sakit tu. Belah sini. Belah sini kan? Sakit. Sejuk ni. Belah sini sejuk sangat. Sakit dekat belikat. Yes, sejuk. Saya buat dua-dua. Berarung lah. Tak boleh. Okey, turun sikit. Okey. Okey, ni teknik kita letak point. Kita letak dulu, sejuk ni. Ini tak pernah ada sejuk macam ni. Tepi sini. Okey, tu okey. Bagi dia lepas dulu. Ni kenapa macam ni Adalah kau salah exercise ke apa ke? Langkah berat ke apa ke? Ni sejuk ni. Oh ya, kalau belah kanan ni memang saya sakit sikit. Berikan kau ni merah. Dia kurang elastik macam ni. Dulu kau boleh sampai ni terbuka ni. Tu dah okey. Okey. Dah okey sikit kan? Tadi tak boleh, ni dah okey sikit. Tapi belah sini kurang cantik ni. Tapi jarang orang boleh dapat macam ni. Maksudnya? Otot tu lembut dah, elastik dah. Tapi kau dah berapa kali urut baik. Ni sejuk. Ni pun sejuk. Boleh? Okey. Kau punya